Dia tinggalkan suaminya hanya kerana lelaki itu miskin. Tapi bertahun kemudian, lelaki itu kembali, bukan lagi sebagai orang biasa. Dan saat mereka bertemu semula, apa yang berlaku langsung tak dijangka. Ini bukan kisah balas dendam. Ini kisah yang akan buat kau persoalkan apa itu sebenarnya setia. Amir hanyalah seorang lelaki biasa. Kerjanya sebagai mekanik kecil di bengkel kampung. Gajinya cukup-cukup makan. Rumah pula sekadar papan lama, atap bocor sana-sini. Namun dia punya seorang isteri, Sofia. Cantik, lembut, tapi hatinya semakin hari semakin berubah. Pada awal perkahwinan, Sofia setia. Dia pernah berkata, Apa pun jadi, kita susah sama-sama. tapi realiti hidup mula menguji. Bil elektrik tertunggak, sewa rumah lewat. Kadang-kadang makan pun sekadar nasi kosong dan telur. Dan dari situlah Sofia mula melihat Amir bukan sebagai suami, tapi sebagai beban. Suatu malam, hujan lebat. Atap bocor menitis tepat ke lantai ruang tamu. Sofia duduk diam. Air mata jatuh perlahan. Aku penat hidup macam ni, Amir. Aku kahwin nak bahagia, bukan nak menderita macam ni setiap hari. Amir cuba memujuk. Aku janji, aku akan ubah hidup kita. Tapi, Sofia ketawa sinis. Janji? Dengan kerja macam ni? Sampai bila kita nak hidup macam ni? Dan akhirnya, Sofia buat keputusan yang menghancurkan segalanya. Aku nak pergi. Tiada jeritan, tiada drama. Dia hanya angkat beg dan keluar dari hidup Amir. Hari-hari selepas itu, rumah sunyi, hidup kosong. Amir hampir putus asa. Dia pernah duduk seorang diri di bengkel, termenung berjam-jam. Namun satu kata-kata Sofia menghantui dia. Dan buat pertama kali, kata-kata itu bukan menyakitkan, tapi membakar semangat. Amir bangkit. Dia mula belajar YouTube, buku lama, bertanya sana-sini. Dari mekanik biasa, dia mula faham sistem enjin lebih dalam. Dari membaiki motor, dia mula ubah suai kereta. Tahun demi tahun berlalu. Amir tidak lagi sama. Dia buka bengkel sendiri, kemudian berkembang jadi pusat servis besar. Nama Amir mula dikenali. Kereta-kereta mewah mula datang. Orang sanggup tunggu berbulan hanya untuk servis darinya. Dan akhirnya, Amir bukan lagi lelaki miskin yang ditinggalkan. Dia kini seorang usahawan berjaya. Namun, satu perkara masih sama. Dia masih tinggal seorang diri. Bagaimana pula Sofia? Selepas meninggalkan Amir, dia berkahwin dengan lelaki kaya. Hidupnya nampak sempurna. Rumah besar, kereta mahal, kehidupan mewah. Namun, suaminya bukan seperti yang dia bayangkan. Kasar, sombong, dan tidak pernah menghargainya. Setiap hari, Sofia mula merindui sesuatu yang pernah dia ada. Bukan kemewahan, tapi ketenangan. Dan tanpa dia sedar, dia mula merindui Amir. Suatu hari, kereta mewah milik Sofia rosak di tepi jalan. Dia dibawa ke sebuah pusat servis terkenal. Nama tempat itu milik Amir. Saat dia melangkah masuk,
Dia nampak seorang lelaki berdiri di hujung bengkel. Kemas, yakin, berbeza. Dan bila lelaki itu berpaling, dunia Sofia seakan berhenti. Amir, Amir memandangnya. Tenang, tiada marah, tiada dendam. Hanya satu pandangan yang sukar ditafsir. Sofia cuba berbual. Cuba membuka semula kisah lama. Aku minta maaf. aku silap. Aku tak patut tinggalkan kau. Amir diam. Kemudian dia senyum kecil. Aku maafkan kau lama dah. Sofia berharap mungkin ada peluang kedua. Namun apa yang Amir katakan selepas itu benar-benar di luar jangkaan. Aku dah kahwin. Sofia terdiam. Dengan siapa? Amir menjawab perlahan. Dengan wanita yang dulu, selalu hantar makanan kat aku masa aku susah, yang kau tak pernah perasan pun kewujudan dia. Rupa-rupanya, selama ini ada seorang wanita diam-diam membantu Amir, tanpa mengharap balasan. Dan wanita itulah yang setia ketika tiada siapa percaya padanya. Sofia hanya mampu tersenyum dalam tangisan. Dia sedar, dia tidak kehilangan lelaki miskin dahulu. Dia kehilangan seorang lelaki yang akan jadi luar biasa. Dan lebih menyakitkan, dia kehilangan peluang untuk jadi sebahagian daripada perjalanan itu. Amir berjalan pergi, tanpa menoleh. Kali ini, dia benar-benar telah melepaskan segalanya. Setia itu bukan diuji ketika senang, tapi ketika susah. Orang yang kau tinggalkan hari ini, mungkin orang yang akan kau cari semula satu hari nanti. Dan bila masa itu tiba, belum tentu dia masih menunggu. Kalau kisah ini menyentuh hati anda, kongsikan kepada orang yang anda sayang. Dan jangan lupa subscribe Studio Hikmah untuk lebih banyak kisah yang beri pengajaran dalam hidup.